Pernah tak dalam mesyuarat, semua orang senyap je, tak ada bagi respon dan semua setuju saja apa yang dibincangkan. Salam geng, Tok Cara di sini. Dalam mesyuarat, ramai sebenarnya sahabat-sahabat kita ni ada pandangan masing-masing. Ada yang nampak risiko, ada yang rasa mungkin sesuatu perkara yang dicadangkan itu nampak tak praktikal, tapi mereka pilih untuk berdiam. Ya. Diam mungkin sebab takut konflik, ataupun diam sebab takut bos rasa macam kita ni menentang, ataupun kita fikir orang lain akan bersuara. Bagi kita biarkan orang lain yang mencadangkan. Akhirnya apa yang berlaku dalam mesyuarat, semua orang berdiam, semua orang bersenyap dan bos anggap semua perkara tersebut dipersetujui dan keputusan dibuat. Cumanya kalau perkara tersebut dipilih dengan cara yang betul, so alhamdulillah. Tapi kalau keputusan dibuat tersebut tidak betul, maka nanti barulah keluar ayat, aku sebenarnya rasa tak setujulah masa kita bincang dulu. Kan? Sebab apa? Sebab masa mesyuarat tak bercakap. Bila sesuatu yang negatif terjadi, baru semua ayat-ayat ni biasanya keluar. Bagi teguran kepada kita semua yang menonton video Tok Cara ni, agar dalam mesyuarat kita suarakan apa yang kita rasa tak berapa betul, dan kita galakkan jugalah ya orang lain untuk menyatakan pandangan masing-masing. Sebab rugilah mesyuarat ramai-ramai tapi yang bercakap bos orang saja. Baik, tak payah buat mesyuarat, ibaratnya begitulah ya. Baik, tapi bila kita nak mencadangkan, kita kena adalah sedikit kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan untuk memastikan bila kita bagi cadangan tu tidak lihat sebagai untuk menentang ataupun merendahkan seseorang ya. Jadi kali ini Datuk nak kongsikan beberapa tips dalam kita memberikan cadangan ataupun bantahan ataupun perkara yang bertentangan dengan pandangan orang lain dalam mesyuarat terutamanya. Kita gunakan teknik ini supaya tidak menciptakan konflik dalam perbezaan yang kita sedang bincangkan ya. Baik. Jadi langkah pertama yang kita boleh gunakan adalah dengan membuat persetujuan kecil ya. Mulakan dengan persetujuan kecil. Persetujuan kecil maksudnya idea tersebut saya setuju, saya nampak cantik idea tersebut. Itu contoh. Kita mulakan dengan ayat itu. Jadi orang yang mencadangkan ini pun tidak terasa semacam kita ni terus potong je apa yang dia cadangkan ya. Terutama yang mencadangkan itu bos pula ya. Jadi itu teknik yang pertama kita gunakan dengan mulakan dengan persetujuan kecil ya. Yang kedua, selepas kita nyatakan saya setuju, contohnya saya setuju dengan matlamat projek ini. Cuma kita boleh nyatakan kebimbangan kita. Kebimbangan kita maksudnya bukan kritikan, kebimbangan. Contohnya, cuma saya risau kalau untuk implementasi dalam situasi sebenar kita tak mampu implementkan. Itu maksudnya. Jadi kita nyatakan kebimbangan, bukan tentangan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, mulakan dengan persetujuan kecil. Yang kedua, kita nyatakan kebimbangan, bukan kritikan ataupun tentangan ya. Yang ketiga, barulah kita cadangkan alternatif cadangan. Apakah cadangan yang kita rasa yang lebih baik daripada yang dicadangkan tadi ya. Alright. Ini supaya orang tak cakap kalau dia ni bangkang je, cadang tak ada. Jadi kita masukkan dengan cadangan kita lah. Dan cadangan kita tu mestilah bersifat objektifnya supaya orang lebih faham ya. Alright. Yang keempat, barulah kita minta pandangan orang lain pula. Dan kita kena bersedialah dengan pandangan orang lain yang mungkin berbeza daripada kita. Sebab setiap dari kita ni akan berbeza-beza sudut pandang, berbeza-beza konteks yang difahami. Jadi kita perlukan semakin banyak pandangan-pandangan dalam mesyuarat. Jadi kita boleh gunakanlah 4 teknik ni. Yang pertama, mulakan dengan persetujuan kecil. Yang kedua, nyatakan kebimbangan, bukan kritikan. Yang ketiga, kita nyatakan solusinya ataupun alternatif yang kita nak dicadangkan. Yang keempat, kita minta juga pandangan orang lain ya, supaya kita tidak lihat sebagai semua benda kita kena ikut kita. Tak, kita terbuka juga untuk pandangan-pandangan orang lain. Alright? Jadi itu harapan Tok Cara supaya nanti di mana-mana tempat berlakunya mesyuarat, semua orang boleh memberikan input-input yang baik untuk kepentingan organisasi insya-Allah. Dan takkan adalah mesyuarat yang orang semua yes bos senyap saja ya.
itu tidak akan membawa kebaikan kepada organisasi. Alright, terima kasih banyak ada semua geng-geng tercara yang sudi bersama. InsyaAllah kita jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.